الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدقه وأخرجنا مخرج صدقه واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama dan yang terutama kita merafakkan setinggi-tinggi puji kita dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbagi pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sama macam kita pada al-faraid fi 'ain al-'aqaid. Kita masih lagi duduk muqaddimah pada membicarakan tentang kitab ini sebagaimana yang disebut oleh muallif kitab kita sendiri. Pada pertemuan kita yang lalu kita baru membahaskan tentang bismillah, tentang kelebihan bismillah ini, daripada mana datangnya, siapa yang pertama sekali menggunakan lafaz basmalah ataupun bismillah ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Dan kita sambung mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifah mashrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang tertentu daripada pujian-pujian itu semua dari milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai tak tahu nak puji Allah taala macam mana. Kita nak greet Allah Subhanahu wa taala dengan apa gaya bahasa sehingga kita mengambil sebagaimana dia menyebutkan tentang diri, punya lemahnya kita, kerdilnya kita, sampai kita tak tahu nak puji Tuhan lagu mana. Sampai Tuhan terpaksa tunjuk kepada kita bagaimana cara untuk puji dia. Maka habis segala puji-pujian itu dengan maksud segala puji-puji yang baik dari perkataan-perkataan yang baik itu dihimpunkan semuanya pada kalimah hamdalah ini, dan kalimah alhamdulillah yang telah menaikkan aqla fi samawat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan langit ini. Samawat datang dengan kalimah plural ataupun jamak. Dalam ayat yang lain Allah telah sebut sab'a samawatin tibaqa, 7 tingkat atau 7 petalan langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini dengan 7 lapisan langit, yang mana setiap satu
daripada langit itu tidak ada yang mengetahui tentang hakikat siapa yang mendiami, siapa yang mentadbirnya, melainkan semuanya itu duduk di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita tahu manusia khalifahnya, tapi yang berada di langit, yang berada di atas daripada dunia ini, bumi ini, ada 7 petala langit. Sabit dengan Isra dan juga Mi'raj Nabi, yang daripada satu langit kepada satu langit, yang mana tiap-tiap langit itu ada pintunya, ada penjaganya, yang tidak kita ketahui melainkan apa yang datang daripada Nabi SAW tentang perkara tersebut. Maka segala puji bagi Allah yang telah menaikkan langit-langit ini. Berapa jaraknya, yang hari ini, yang kita sebut dalam pertemuan kita yang lain, yang hari ini kita boleh naik, yang hari ini orang boleh sampai, yang hari ini berapa jauh orang boleh terlokal lagi hari ini, sampai bulan, sampai matahari, lebih daripada bulan, lebih daripada matahari lah. Semua planet-planet tu, Zuhal, Marikh, Neptune, apa semua itu, hakikat dan realitinya baru berada pada langit dunia. Belum langit pertama, tu baru langit bumi ni. Nak sampai pada matahari sekian jaraknya, yang nak sampai pada bulan sekian jaraknya, daripada bumi nak sampai Marikh sekian jaraknya. Semua itu masih lagi bukan pada lapisan yang pertama, baru pada permulaan ataupun kita panggil kaki langit yang pertama. Belum sampai langit yang pertama. Macam kita nak naik Gunung Kinabalu, ke puncak dia tu satu, duduk di kaki dia, di kaki bukit, itulah dia yang berada cakrawala itu. Betapa hebat Allah Subhanahu wa taala mencipta. Itu yang kita nampak pada kaki langit yang pertama. Segala bintang-bintang itu yang jauhnya ribuan bahkan mungkin jutaan kilometer daripada kita, dengan ukuran kita, itu baru nak sampai langit, kaki langit yang pertama, belum menembusi langit yang pertama. Kalau sampai pada langit yang pertama, nescaya kita akan jumpa Nabi Adam. Nescaya kalau hari ini kita boleh sampai pada langit yang pertama, kalau kita kata kita boleh sampai langit pertama, maka Nabi SAW dalam hadis Mi'raj, pada langit yang pertama Nabi SAW jumpa Nabi Adam. Berarti dengan teropong kita, dengan kecanggihan teknologi kita, kita boleh tengok tu ada di langit yang pertama. Kalau logik akal kita, betul kita apa? Yang kita nampak hari ini daripada segala sistem cakrawala itu baru berada di kaki langit yang pertama, belum sampai langit yang pertama. Kita nak naik tingkat pertama, kita nak naik tangga tingkat pertama, anak tangga pertama apa? Kita baru tingkat tu, belum level pertama lagi, belum tingkat pertama lagi, baru anak tangga pertama tu saja. Yang tu saja pun hebat dah. Yang tu saja pun kita tak larat lagi dah nak terongkak. Orang hari ni punya bangga boleh buat stesen. Orang cuba untuk mencari kehidupan di Marikh. Orang cuba untuk menjejakkan kaki ke bulan dengan menghantar pelbagai kecanggihan daripada sains dan teknologi ini. Kebanggaan itu baru duduk pada anak tangga yang pertama. Pun kita tak sangka lah apa kita punya astronot yang sampai ke sana, apa nama? Syekh Muzaffar. Syekh Muzaffar boleh sampai ke sana, duduk di stesen satelit tu. Hebatlah. Hebatlah. Baru duduk pada anak tangga yang pertama. Banyak kalau nak untuk sampai
itu saja pun banyak lagi kita tak tahu. Malah kita takkan habis lagi fikir, kita takkan habis lagi kaji bulan sampai hari ini. Tak ada satu kajian yang teliti yang nampak pada kita bulan tu apakah dia sebenarnya. Matahari yang jadi sumber cahaya, apakah realiti matahari itu? Tak ada orang yang boleh buat kajian tentang matahari itu. Dia diciptakan daripada apa? Apa unsur yang berada dalam matahari? Matahari yang itu saja berapa juta kilometer dengan kita. Allah Ta'ala yang ciptakan tu. Jadi kita nak puji Tuhan yang sebegitu hebat penciptaannya, yang berada di atas kita. Tidak ada bahasa pujian yang boleh untuk kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan sebagaimana dia puji tentang diri dia. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Banyak ayat-ayat Al-Quran, surah-surah daripada Al-Quran yang dimulai dengan alhamdulillah. Kalau kita himpun semua hamdalah yang ada dalam Al-Quran, kita akan dapati segala pujian itu pada Tuhan yang menjadi. Semua pujian, perkataan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang ada dalam Al-Quran itu, kita tengok ayat dia semua hanya berkisar pada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita puji dengan bahasa ini, kita baru hanya memuji salah satu daripada 99 nama Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui. Yang kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan itu baru hanya sampai pada satu daripada 99 nama Allah, yaitu Tuhan yang bernama dengan nama Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Itu ada 98 lagi nama. Alhamdulillah, puji baru satu daripada 99 nama Tuhan. Kita dah sombong lah, kita dah rasa kita hebat lah. Al-Quran fi samawat, yang menaikkan pada beberapa langit yang daripada Tuhan ciptakan untuk kita, yang berada di atas kita. Bahkan sebegitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan darjat daripada kalangan orang-orang yang beriman. Tuhan menaikkan daripada satu langit kepada satu langit dengan tingkatan-tingkatannya yang tersendiri. Maka sebegitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan kedudukan maqam manusia itu. Seberapa tinggi pun kita, seberapa besar pun kemuliaan yang kita miliki, realiti daripada segala itu hanya tidak lebih apabila kita menginjakkan kaki kita di atas dunia ini. Pujian yang kita ada daripada kedudukan, daripada pangkat, daripada kekayaan, daripada kemasyhuran, segala yang menjadi pujian bagi kita tidak lebih hanya kerana kaki kita berada di atas tanah itu. Kita ambil contoh, satu orang dapat pujian dengan pangkat. Dia belajar jadi doktor, pangkat doktor. Dia belajar jadi engineer, ada IR dekat depan dia. Dia usaha, jadilah Datuk Tan Sri apa semua. Itu tidak lebih apabila dia menginjakkan kakinya atas dunia, apabila dia mengangkat kakinya daripada menginjak dunia, maka segala kemuliaan yang dia miliki,
hilang. Buktinya apa? Buktinya seawal hari pertama kita masuk dalam lubang kubur, habis-habis kabul tu imam baca talqin kat lidah, dia tak panggil lah wahai datuk, doktor, engineer, pangkat-pangkat belakang AMN, PJK, ABC, XYZ, dia tak sebut lah. Seawal itu hilang dan terangkatnya segala kemuliaan kita apabila kita mengangkatkan kaki kita daripada dunia ini. Nak sombong apa? Kita hanya memiliki pujian, kita hanya dipuji, kita hanya memiliki kemuliaan itu selagi mana kaki kita menginjak tanah ini. Apabila kaki kita tidak lagi menginjak tanah ini, maka hilanglah segala pujian. Baik kita yang dipuji maupun orang yang memuji. Kita yang dipuji selagi mana kaki kita menginjak tanah, kita dipuji. Sebegitu juga orang yang memuji kita, selagi mana kaki dia menginjak tanah, dia memuji kita. Kalau habis nyawa dan tak lagi dia menginjak tanah, apakah ada lagi pujian daripada dia untuk kita? Sebegitu nilai kemuliaan makhluk ini. Kemuliaan makhluk ini apa? Hanya sekadar ditinjak oleh kaki. Yang kita ada merasa hebat pada ketika memilikinya, kita merasa seronok ketika mendengarnya. Daripada segala pujian itu hanya kerana menginjak kaki kita atasnya. Itulah realiti daripada pujian. Maka Allah Ta'ala apa? Alhamdulillahilladzi atla', sebagaimana mu'allim kita beritahu, Alhamdulillahilladzi atla' fi samawat, yang mana tempat yang tidak diinjak oleh kaki. Kita boleh sampai balik, hari ini kita boleh sampai bulan, selagi mana kaki kita boleh menginjak. Atas daripada tu, jauh daripada tu. Allah Ta'ala apa? Segala puji bagi dia yang telah menaikkan beberapa tingkat dari langit yang tidak diinjak oleh mana-mana makhluk pun, yang tidak terinjak. Maknanya la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan dapat menembusi satu langit kepada satu langit illa bisultan, melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menaikkan darajat, maqam, kedudukan manusia ini, makhluk ini. Dengan apa dia menaikkan darjat kita, dengan apa dia memuliakan kita, dan begitulah sebaliknya, dengan apa dia menghina kita, dia memuliakan kita. Syumusul ma'arifah, dia meninggikan darjat kita hanya dengan beberapa keterangan. Syumus asal mana? Syamsul, matahari. Matahari ini terang. Maka kata mu'allim kita syumusul ma'arifah, keterangan-keterangan ma'arifah, ilmu. Betul Allah telah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu di kalangan kamu dengan beberapa darjat. Maksudnya Allah Ta'ala memuliakan kita apabila dia bagi kepada kita ma'rifah, ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mengenalkan kita kepada dia. Hal yang untuk mencari segala pujian, kita yang untuk menuntut segala kemuliaan, yang mana segala puji
puji dan segala mulia itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita dah baca dalam ayat yang kita dah jadikan sebagai zikir. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'izzu man tasha, wahai Tuhan, engkau boleh mulia pada siapa yang kau nak, wa tudhillu man tasha, dan kau boleh bagi hina pada siapa pun yang kau nak. Kerana kemuliaan dan pujian yang hakiki, ultimate kepada pujian, kemuncak daripada segala penghinaan, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kalau makhluk memuji kita, berapa lama dia boleh puji kita? Kalau makhluk menghormati dan memuliakan kita, berapa lama kita boleh duduk atas tahta kemuliaan itu? Habis-habis bagaimana yang Nabi SAW kata, umur umat aku ma baina 60 wa 70. Umur umat aku kata Nabi di antara 60-70 tahun. Kita boleh duduk atas maqam mulia atas dunia ni dekat 60-70 tahun. Bergantung engkau hidup dan bergantung orang yang memuji engkau itu hidup. Bila hilang salah satu daripada yang dipuji dan yang memuji, maka hilanglah pujian. Syarat pujian itu mesti ada yang dipuji dan mesti ada yang memuji. Kalau hilang yang memuji, yang dipuji tak akan dapatkan pujian. Kalau yang hilang itu yang dipuji, tinggal yang memuji, apakah akan ada lagi pujian? Tak ada lah. Pujian itu hanya apabila ada bos bantu yang memuji dan yang dipuji. Hilang salah satu daripada dua ini, maka binasalah pujian. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji kita, yang dia hayyul la yamut, yang dia itu hidup tidak mati-mati, dan dia memuji kita, maka pujian itu never ending, tak ada penghabisannya. Lalu kenapa kita masih lagi menyibukkan diri untuk mencari dan menuntut pujian daripada makhluk yang hidupnya takat 60-70 tahun? Kenapa kita tak mau usaha menuntut dan mencari pujian daripada Allah yang maha hidup tak mati lagi? Kita hari ini duk buat, kita hari ini duk pakai, kita hari ini duk berkelakuan baik hanya semata-mata untuk dilihat makhluk. Yang mana makhluk itu umurnya 60-70 tahun. Kenapa kita tidak meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala gerak-geri kita, yang dia itu hayyul la yamut, hidup tak mati-mati? Maka dengan ma'rifah ini, dengan pengetahuan ini, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berada pada track, kita akan berada pada jalan yang betul, sehingga segala pujian, sehingga segala kemuliaan yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan ada habisnya. Kita sebut tadi syarat dalam pujian, mesti ada yang memuji, mesti ada yang dipuji. Maka kalau yang memuji itu Allah, apakah akan ada habisnya? Kita kalau puji diri kita sendiri, itu tak nama puji, itu nama angkat bakul, angkat sendiri, masuk bakul angkat sendiri.
Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menaikkan maqam kedudukan makhluk ini, syumusul ma'rifah, dengan keterangan ilmu al-ma'rifah, pengetahuan tentang dia, daripada dia, tentang dia, kepada dia. Ilmu tu, ilmu mengenal Allah, ilmu itulah yang akan melonjak naikkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun harap semua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama. Kita semua, siapapun kita, apapun kita, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kita adalah sama. Kita adalah makhluk dia. Yang membezakan kedudukan kita antara satu dengan yang lain di sisi Allah, itu hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Yang takwa ini gifted, anugerah daripada Allah. Kalau boleh diusahakan, kalaulah takwa itu boleh diusahakan, nescaya iblis akan jadi orang yang makhluk yang paling takwa kepada Allah. Kalau takwa itu boleh diusahakan. Takwa adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketakwaan itu berdasarkan jarak kedudukan kita dengan Allah, nescaya malaikat lebih bertakwa daripada kita kepada Allah. Kalau ketakwaan itu diukur dengan umur yang panjang, nescaya umat-umat Nabi terdahulu lebih bertakwa mereka itu daripada kita, karena umur mereka panjang-panjang. Ketakwaan itu adalah gifted, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada makhluk ini. Mana yang dia berkenan, mana yang dia suka, mana yang dia ingin, dianugerahkan pada dia takwa. Yang mana dengan ketakwaan ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang kita dah dengar baru tengah hari tadi, kita dah dengar kan? Ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Aku berwasiat kepada diriku dan kalian semua agar bertakwa kepada Allah, kerana sungguhnya telah berjayalah orang-orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun, telah berjayalah orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu anugerah daripada Allah. Dalam banyak-banyak minta kita kepada Allah, dalam banyak-banyak doa kita kepada Allah, kadang-kadang kita lupa minta takwa. Kita duk minta rumah besar, kita duk minta kereta besar, kita duk minta jawatan besar. Semua kita minta, takwa lupa minta. Takwa. Betul bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menciptakan khalifah atas muka bumi ini, dia khabar kepada seluruh penduduk langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah, pengganti. Asal mana khalifah? Pengganti. Pengganti. Kita ni menggantikan apa yang pernah mendiami dunia satu ketika dahulu. Dunia ni sebelum ada manusia, sebelum ada Tuhan Adam, ada yang mendiami dunia. Yang mendiami itu telah merosakkan dunia, sehingga dunia dia rosak secara total. Lalu Allah Ta'ala kembali menghidupkan dunia ini setelah banjir dia. Tuhan hidupkan kembali dunia ini. Bila Tuhan bagi elok balik dunia ni, Tuhan nak buat khalifah, pengganti yang akan mendiami dunia. Apa kata malaikat pada masa itu? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak buat lagi Tuhan orang-orang yang akan merosakkan muka bumi,
bumi ni. Hancur habis dunia ni. Dan mereka saling berbunuh-bunuhan. Malaikat telah menyaksikan peristiwa itu. Maka bila Allah telah habaq, aku nak jadikan atas dunia ni khalifah. Kita kadang-kadang dengar khalifah ni tinggi ni. Makna khalifah ganti, pengganti khalif. Kalau ataj'alu fiha, kenapa atas dunia ni lagi sekali orang-orang manusia makhluk-makhluk yang akan merosakkan dunia ini dan saling berbunuhan? Itu persepsi mereka. Makhluk yang berada di langit, bila Tuhan nak cipta atas dunia ni makhluk yang akan mendiami dunia ni, berdasarkan persepsi yang pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka sebelum adanya Tuhan Adam sebagai manusia yang pertama Tuhan cipta. Maka dengan pengetahuan itu, dengan ma'rifah itu, akan melonjak naikkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrifatan, pada hal yang cemerlang. Musyrifah, asal kata syarafah, syarif, mulia. Kan syarif, syarifah, mulia. Musyrifatan, kemuliaan. Tuhan akan menaikkan darjat kita di sisi dia dengan beberapa darjat, dengan musyrifatan, dengan beberapa kemuliaan. Dia ada syarat wajib yang Tuhan nak bagi mulia dunia akhirat ni. Siapa dia? Bi anwarit tauhid. Yang pertama, mereka-mereka yang mendapat sinaran tauhid, mereka-mereka yang menerima pancaran tauhid ini. Maksudnya beriman kepada Allah. Orang yang Tuhan nak bagi mulia adalah orang-orang yang mengimani Allah, bertauhid mereka itu kepada Allah. Yang mana tauhid inilah menjadi syarat wajib satu orang untuk menaikkan dirinya daripada satu maqam kepada satu maqam. Makin tinggi tauhid kita, makin elok tauhid kita, makin besar ujian yang datang tentang tauhid kita, maka makin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala sebut apa? Jangan kamu katakan kamu beriman melainkan setelah datang ujian. Ujian apa yang datang kepada orang beriman? Ujian terhadap keimanannya. Engkau percaya aku kata Allah, atau kau percaya kepada duit yang ada dekat tangan kau? Engkau percaya rezeki datang daripada aku kah? Atau kau percaya usaha diri kau? Engkau percaya kepada kesihatan yang aku bagi kah? Atau kau percaya pada doktor yang merawat? Keyakinan itu menjadi ujian bagi kita. Dan Tuhan akan menguji orang-orang yang beriman ini dengan ujian iman itu sendiri. Iman itu jadi ujian bagi kita. Sehingga dalam hadis Nabi sebut, datang ujian terhadap orang yang beriman ini, berpagi-pagi mereka beriman, berpetang-petang mereka kafir. Berpetang-petang mereka beriman, berpagi-pagi mereka kafir. Ujian terhadap keimanan. Bi anwarit tauhid, maka mereka-mereka yang mendapat sinaran daripada cahaya tauhid ini, maka mereka akan termasuk daripada syumusul ma'rifah, keterangan-keterangan ilmu, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita ketahuikan tentang Allah? Ilmu apakah yang kita perlukan tentang Allah? Sekurang-kurangnya
pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Ada 3 cabang yang kita perlukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal kita akan Allah daripada sudut namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dalam hadis Nabi sebut lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsara dakhala jannah. Kata Allah, bagi Allah itu ada beberapa nama yang baik-baik. Fad'uuhu biha, maka serulah kamu dengannya, dengan nama Tuhan itu. Dalam hadis Nabi apa? Bagi Allah itu ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang jaga 99 nama ini, man ahsaha, asal mana ahsaha, kepung dia, ai hafizatha, jaga dia, dakhala jannah, kata dia, masuklah dia ke dalam syurga. Satu, mengenal Allah daripada sudut nama. Baik dan masyarakat muslimin muslimat rahimahullah, kita menyebutkan tadi jalan-jalan yang akan menaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna takwa tadi, yang mana syarat wajib untuk memiliki takwa itu ialah dengan tauhid. Mereka-mereka yang mendapat sinaran daripada tauhid ini. Apa makna tauhid? Kita dah dengar tauhid ni dari kecil kan? Apa makna tauhid? Tauhid apa makna dia? Bukan baru dengar kata tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid bermakna ifradullah bil ibadah. Ifradullah, mengesakan Allah Ta'ala. Ifradullah bil ibadah, dengan ibadah. Mengifradkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadat kepadanya, yakni menjunjung perintahnya. Tauhid bukan dekat percaya. Lepas tu kalau kita buka apa dia? Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Asqalani memberi ta'rif kepada iman. Apa makna tahu iman? An-tasdiqa bil qalbi wal iqrar bil lisani wal 'amal bil jawarih. Yang kata iman tasdik dalam hati, benar dengan lidah, lalu dibuat dengan segala arkan anggota badan. Dia bukan takat duduk dalam hati, dia bukan takat diucap oleh lidah, tetapi dia perlu dibuktikan dengan perbuatan anggota badan, yakni taat, ibadat kepada Tuhan. Ibadat dia apa? Tauhid, tahu dah. Iman, tahu dah. Ibadat dia apa pula? Ibadat ni melaksanakan segala perintah dan larangan, itu ibadat. Buat apa yang Tuhan suruh dikira ibadat, dan tinggal apa yang Tuhan suruh itu pun ibadat. Ibadat bukan tekat duduk atas tikar sembahyang lah jawabnya. Itu yang disuruh. Yang dilarang, maknanya menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang, itu pun ibadat. Kita duk tahan jangan sampai mencuri hak orang, kita duk tahan jangan sampai bagi hamun orang. Selama kita duk tahan tu, kita tidak dapat pahala ibadat. Kan ibadat dia ada maklum, ghair maklum, yang diketahui kaifiat pelaksanaannya dan yang tidak diketahui kaifiat pelaksanaannya. Yang tahu kaifiat macam sembahyang, puasa, haji, kita tahu kaifiatnya. Yang kita tak tahu kaifiatnya, menahan marah, kita tak tahu, tak ditunjuk pada kita cara macam mana nak tahan marah. Tak diberikan contoh bagaimana nak berhenti
kita maki orang. Selagi mana kita boleh tahan diri dari maki orang, selagi itu kita dapat pahala ibadah. Syarat kepada ibadat hak boleh dapat pahala ni, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Syarat untuk dapat pahala ibadat dia apa? Ada dua. Yang pertama, ikhlas niat kerana Allah. Dan yang kedua, menjadikan Nabi sebagai contoh. Buat yang kata ibadat ni dapat pahala bila mana kita ikhlas niat pada melakukan perbuatan, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, itu kerana Allah yang pertama. Dan yang kedua, menjadikan Nabi sebagai contoh. Ada dua syarat ini. Selagi mana kita jejak kaki atas tanah ini, selagi itu kita dapat pahala. Selagi mana kita jejak kaki atas tanah dengan dua syarat ini, selagi itu kita dapat pahala. Keluar cari rezeki kerana Allah, kita ikut Nabi sebagai contoh kita pada pencarian rezeki kita. Siapapun kita, apapun kita, kita ikut Nabi. Nabi berniaga, kita ikut cara Nabi berniaga. Nabi sebagai pemimpin, kita ikut cara Nabi sebagai pemimpin. Nabi sebagai pendidik, kita ikut cara Nabi dalam pendidikan. Nabi sebagai jeneral perang, kita ikut cara Nabi dalam sebagai pengurus peperangan dan sebagainya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tak lama lagi kita nak masuk Maulidur Rasul, yang sepatutnya kita dah lebih dah menghayati tiap-tiap tahun kita datang pada kita peristiwa Maulid Rasul yang cerita tentang Maulid Nabi ni, cerita pasal Nabi. Apa lagi yang kita tak tahu tentang Nabi? Dan pada hari kita beranak atas muka bumi ni, sampai hari ini tiap-tiap tahun kita sebut Maulid Rasul. Apa lagi yang kita tak tahu tentang Nabi? Apa lagi yang tak diceritakan tentang Nabi kepada kita? Habis dah segala penceritaan, habis dah segala perkhabaran tentang Nabi. Yang sekarang ni kerja kita pula bukan nak dengar lagi dah cerita tentang Nabi. Bukan maknanya kita tak payah dengar. Maksudnya sekarang ni kita dah dengar lah macam-macam tentang Nabi ni. Kita tahu lah macam-macam tentang Nabi. Sekarang sampai masa untuk kita jadikan dia sebagai contoh. Kita nak buat macam mana yang dia buat. Kita nak ikut jalan yang dia lalui. Itu yang sepatutnya. Maulid Nabi datang, bukan cerita pasal Nabi. Setiap-tiap tahun kita dengar cerita pasal Nabi, tapi serban tak pakai lagi. Duk dengar pasal Nabi ni bertahun dah, janggut tak simpan-simpan juga. Contoh, duk dengar saja, buat ikut dah. Tiap-tiap tahun kita dihidangkan tentang Nabi ni. Apa yang kita dapat daripada apa yang kita dengar? Bukan nak marah pun saja tinggi suara. Kadang-kadang bukan kita ni, ya sampai satu masa kita bila main macam main bulan ni, semua pakat tu minta Ustaz, melurus Ustaz, melurus Ustaz, melurus. Sampai kita fikir, duk cerita ni tiap-tiap tahun dah. Saya sampai di rumah tu ada skrip dah. Kalau main mesti berurusun, ini skrip dia, cerita dia, ini tajuk dia. Main syakir Islam Merah, ini tajuk dia. Main syakir Diskusianan, ini tajuk dia. Bersusun lah. Bercakap ni kalau bahasa orang tu, sampai berbuih mulut dah, menanah telinga dengar. Buat tak juga. Tengok almarhum untuk guru saya, Ustaz Razali Hasbullah, dia duduk marah dengan aku. Aku cakap sampai berbuih mulut, sampai sakit-sakit rongkong, dia kata. Apa aku cakap satu lah tak buat. Kata dia dekat ni.
Masa kami duduk ngaji dulu. Pernah habis ngaji dah, balik Mesra dah ni. Bila jumpa almarhum tu guru ni sebelum dia wafat dulu. Dan dijumpa lagi. Jumpa lagi. Kita balik. Bila raja kerajaan, kita pakai seluar, pakai baju. Habis-habis, sokok putih ni pakai. Pergi jumpa ada di dalam hati Kuala Lumpur. Sampai kalau ayat dia tuan-tuan dengan bahasa dia memang dekat kasar. Dia kata apa kata? Sekejap kita boleh jadi kafir. Tuan lihat dia. Ni jangan cakap dengan kita. Kita ni baru balik Mesra. Sekejap kita boleh jadi kafir. Pasal dalam didikan dia dulu, dalam didikan dia, kami wajib pakai serban. Wajib pakai serban dalam didikan dia dulu. Bila pergi pakai kapilah, dia kata, ya tidak jadi kapilah. Maknanya apa yang dia ajak kita tak buat. Yang kata kafir ni apa? Man angkara syai'. Yang kata kafir bila mana kita mengingkari sesuatu. Kafir itu kerana ingkar. Maka bila kita mengingkari sesuatu, maka kita disebut sebagai kafir. Macam Nabi SAW dalam hadis, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, dia telah jadi kafir yang nyata. Allah Ta'ala sebut dalam surah Insan, akan dijadikan bagi musabilaini imma syakira wa imma kafura. Jalan syukur atau jalan kafir, jalan kufur. Syukur bila kau mentaati perintah, kufur bila kau mengingkari perintah. Nak boleh duduk atas jalan tauhid dengan nama, mengenal dia dengan nama. Yang kedua, mengenal dia dengan sifat. Sama ada 41 sifat atau 27 sifat. 41 datang mana? 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 41. Hak 27, 13 wajib, 13 mustahil, 1 harus. Akan 20 melalui jalan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 13 melalui jalan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan di sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, sifat wajib bagi Tuhan cuma 13. Jadi jangan terpanjang. Besok bila kita sampai pada bab sifat, kita hanya membicarakan 13 sifat. Kerana kitab kita ini mengikut jalan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi sifat wajib di sisi dia 13 sifat. Lawan dia mustahil 13 sifat, 1 harus, jadi 27 sifat. Itu baru bab Allah. Baru nak sampai syahadat Allah. Belum sampai syahadat Rasul. Itu yang nanti jadi 50 sifat, yang jadi 36 sifat pada bahasan kita nanti. Dan yang terakhir tuan-tuan, bi anwarit tauhid wal yaqin, dengan musyrifatan, kemuliaan anwar, petunjuk. Asal mana anwar? Cahaya, nur, nurani, anwar, cahaya-cahaya. Maksudnya petunjuk yang datang kepada kita daripada Al-Quran, yang datang kepada kita daripada Al-Hadis. Yang inilah jadi petunjuk utama kita. Sebab itu Al-Quran itu bukan takat dibaca. Tak boleh duduk atas jalan tauhid. Baca Al-Quran bukan hanya sekadar membaca, tetapi perlu menyelesaikan 4 hak Al-Quran. Bagi orang yang beriman, pada ketika membaca Al-Quran, dia perlu menunaikan 4 hak Al-Quran. Yang pertama, yang sedang dia buat, baca. Baca lah. Macam saya sebut dulu lah, kita ni buat baca, kita champion.
Bayar tengoklah, kalau musabaqah Quran antara bangsa tu, kita mesti ada nampak 1, 2, 3 punya champion kita baca. Sedangkan ulama dunia khabar, tok guru bacaan Quran ni duduk di Mesir. Tok guru, maknanya semua tabakat riwayat ni semua duduk di Mesir. Mesir berapa kali jadi jual? Padahal dia tok guru. Tok guru 9 purna itu di Mesir. Tapi kita pasal hebat dengan tok guru kita lagi, champion kita. Jadi kita dah selesai satu hak daripada 4 hak. Yang kedua, memahami apa yang dibaca. Yang tak faham pun baca sedar dah, canggih dah, wakaf ibtidaknya betul dah, tapi maknanya apa? Yang ketiga, mengamalkannya. Itu tak mau bahas lah. Yang keempat, mengajak orang untuk membaca, memahami, beramal dengan. Itu 4 hak Al-Quran. Apabila satu orang Muslim mukmin baca Quran, dia mesti tunaikan 4 hak ini. Kalau tidak, berlaku zalim dia kepada Al-Quran. Lepas tu Nabi pernah sebut, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu, kata Nabi. Berapa ramai orang yang baca Quran, tetapi Quran melaknat dia. Kita tahu baca Quran ni boleh pahala saja, 1 huruf 10 pahala. Tapi Nabi harap berapa ramai orang yang baca Quran, tapi Quran melaknat dia. Pasal apa? Pasal yang tidak ditunaikan. Bila ada tauhid, maka datanglah kepada kita al-yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin. Apa dia al-yaqin? Berpegang. Yang kata yakin itu berpegang dengan akidah, berpegang dengan tauhid itu, sehingga ya'tiyakal yaqin, datang kepada kamu keyakinan. Apa yang diyakini? Al-maut, mati. Pegang sampai mati. Bukan sat-sat, bukan nak kahwin baru cari Quran, sakit nak mampu baru cari Quran. Pegang Quran tu sampai mati. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dia panjang lagi salah. Teman-teman, jadilah satu ayat hari ini. Kita sambung pada pertemuan kita akan datang. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara teman saya sendiri, saya minta maaf kepada semua. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terus baca istighfar dan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.